kudik rogo ya. Dan pulang pergi tu organisasi. Lama yang nak fikir berapa mentang kan ada tu. Kita buka acara ayah rogo kudik. Guru-guru hidayah ni punya ilmu ni kena cuma nyambung aja. Sudah dengan hidayahnya sudah familiar ni. Lu pi ni tong Ni buka-buka je. Ayah nak kala awak nak tiba tadi ya. Wah nak jadi ini yang kita nak kali. Kita buat kami. Dia cuba di budaya dia ada training pada itu. Di show ini di budaya ni. Dengan berdasar fasilitasi ni. Persaudaraan daya. Budaya tu. Guru ini mesti kecamatannya dah aja babe mendung ngopong dia. Kota Bor. Jauh dari dia nak kita puhana aja tapi nak kita kaje. Kaje dia kader nah dia. Ini mendang kayak ibarat kayak laut tu. Dah menjabu-jabu. Kita tinggal je. Ni betul kau ya. Dah kau dah betul jadi geram lagi. Itu kabur fungsi. Betul. Kabur Saya dikaget si Murbo. Saya kata ibu mereka dua kampung ya, bani dia tinggal ni mereka. Baru mana daerahnya kaji ke tokoh yang budaya. Orangnya mukleh. Takut ni tapi daya mungkin. Ayang tu. Kerana muda tapi daya mungkin. Nampak hinan tu ada kolaborasi, dah kerja kan. Kulo yang malih nunggu gak belakang mendungnya. Untuk banyak kerja. Ana silaturahmi. Lagi gore-gorenya kan dari daya. Cukupan Itu perubahan SMA, Galeh kan. Target kan dulu. Ini baik je, masih tu ajak je. Yang baru dapat lusunan cucu. Ini anak aku, Malay. Jadi lusunan. Ini kaya balik. Saya dia lihat nak. Buat je lusunan itu. Kita serius saja. Yang tinggal daerah mana. Dan tak fungsi itu yang lihat acara lagi dia. Yang yang kali tak training tak fungsi di terlibat. Jadi bergabu-gabu ke rumah. Kena Polaroid. Ini dia ada daerahnya kaji ke toko bagi awak yang budaya. Pak, dok yang dah kelola ni. Masa dia. Kita itu orang-orang lagi belum kilah orang-orang. Itu bukan target je. Sampai dalam puasa yang buat habis mampu kecamatan ni. Bukan target kerja. Tu hubungan buat kecil dan kampung. Bukan yang paling kecil yang tonton bendanya boleh. Itu pagi kecilnya ni. Kita pada elok. Tak dia macam malam pada ni anak tak mesti siapa-siapa.
Megah lah kayak kamu. Buku hok. Abi? Sehat dekat. Kami ada pergerakan yang kuat. Sudah mengenal pergerakannya dengan kuat. Kuat ada tulis-tulisan dan nak. Anak interaksi. Apa lainnya pada yang kami ada. Anak tak dengar ni apa, anak pergerakan apa. Sabar motivasi. Nak jadi arus. Baru kuat. Kita penyokong kuat. Iya kuat sudah. Generasi pertama 2020. Belum macam nak belum. Ada patuh ni. Dan yang baru itu berhenti. Mereka berhenti ya. Gano yo, tahu. Jadi form. Happy orang. Lanjut untuk apa? Dia lebih happy. Banyak. Standar roh dia lebih happy. Dia kan sudah training sama kelas. Nanti awak trainingnya cuma hari fasilitasi itu. Cepat. Ini apa yang tidak kuat. Ini pemuda-pemuda. Mana trik tu hai pak. Ada juga kan dalam muda juga kita korang tu dengan jumpa kecil, dengan jumpa ilmu. Kawan dia kamu. Ya, yang duduk yang kan lebih mengambil dia mula lagi. Mereka kabupaten Hujung hidupnya dahsyat. Antara yang menang. Dah mengajar dah menang. Tu juga ada support provinsi. Ya, ada lapangan ni. Pelan-pelan. Tunjuk kabere mandu mi biru. Lundang tu dia duduk baca. Kalau pan dia. Udah. Dah mandung baru ada ritmi apa kan. Bukan. Itu yang cepat lah. Kena gerak. Dia kadang kecilnya kan beri
latihan muda ni pengen pun je kerja dengan cik. Apa kena? Itu dia udara. Lagi yang konkret kecil pakai baju ya. Kan ni tim dia memang gerak. Dan yang mudanya le tadi dia baju kampung ni pakai dah pagi. Hadapan lalu. Bincang. Jadi buru-buru ikan punya nak fikir dengan mudah. Itu perlu lah ada pengalaman yang kecil. Dia pilih yang kecil kan tak ada pengalamannya. Itu kat gitu. Tinggal nyok kajian dalam punya kata dia. Dia ni kaji dia masih ada. Itu itu pakai fikir dibaca bicara jawayan dibaca ada aktif itu juga lain udah punya ilmu ni kan apa ilmu ada lepas ni kan ada pada dia dulu ada juga saya kan so dengar kau Mau dulu kamu enam cikgu raya. Dengan ibu tentang 6 tahun ni dah tu kabur fungsi. Assalamualaikum. Senang apa ya? Tentang ayahnya kena ju yang salam ayah. Kena water ju. Kena ju, bubuk kena. Panen tak?